Kita berjalan-jalan di Taman Jubilee Perak yang Petani. Dah. Kenapa sungai yang kecil ini boleh jadi macam ni? Kau nak buat tempat skateboard. Padahal dia kura-kura penuh. Penuh tak ada. Taman Jubilee Perak ini dibuka pada tahun 1983. Dan sekarang ni pada waktu malam sangat meriah. Kita boleh tengok ramai orang-orang datang beriadah. Ni pada malam ni saja kita tengok hampir 1000 orang ada di Taman Jubilee Perak. Ada yang berkelah. Taman Jubilee Perak Sungai Petani. Dia bersebelahan dengan masjid besar Sungai Petani. Ini dia buat menara jam mini, menara jam Sungai Petani, tapi monumennya. Orang jogging pun ramai. Malam-malam. Dulu di kawasan Taman Jubilee Perak ni ada banyak haiwan yang diperbelah, tapi sekarang haiwan-haiwan dah tak ada. Yang hanya ada kena usa. Mama mana? Dulu masa saya mai tahun 90-an, ada beruk, ada burung-burung, ada ular. Kalau siapa yang biasa mai tahun 90-an di Taman Jubilee Perak ni, dia tahu. Tak salah saya ada sangkap burung helang di kawasan sana. Sekarang ni dah ada sangkap rusa kat sini. Jom kita tengok sangkap rusa.
Okay, sekarang kita menuju ke ladang rusa. Daun mana boleh tu bagi makan tu? Daun mana boleh bagi makan? Ni rumput-rumput ni boleh dia makan kalau beli cabut. Ni kandang rusa. Pegang dia, tengok dia. Dia tolongkan dia yang dipotong salah. Dia makan apa? Jatuh macam anak jatuh dulu kan. Ingat tak? Ingat. Jatuh lagi. Tu tahu balik. Dulu pada tahun 90-an di sini adalah kandang burung. Dan kalau di situ tempat monyet. Di sini sangkap burung. Kalau siapa yang pernah mai tahun 90-an lah. Benar. Kita boleh makan burung ni tak? Tak boleh. Weh dah. Orang tengok dah. Tapak yang tempat depa bela burung helang dulu masih ada lagi kat sini. Tapi tinggal tapak sajalah. Nampak tak tapak dia? Masih ada lagi. Di sini ada 2 pokok besar. Ramai ni orang malam ni, ramai. Ramai sangat-sangat. Mungkin sebab esok Sabtu. Belakang pada sangkap burung ni, kalau perasan, ni kolam kura-kura yang orang haji lepas kura-kura kat sini. Tapi daripada tambun lah dengan tanah. Dulu daripada sana sampai ke sana semua kolam. Ada ikan, kami rajin bagi makan ikan dulu masa kecil-kecil. Sekarang ni dengar kata mereka nak buat macam tempat orang main basikal BMX dengan skateboard. Tu satu berita yang amat bagus lah. Sebab dia boleh memberi aktiviti sihat untuk anak-anak muda. Yang tu kita sokong. Dulu sinilah tempat saya masa kecil dulu, tahun 90-an. Masa tu darjah 1, darjah 2. Di sinilah kami rajin bagi makan ikan dulu. Ni jalan-jalan mereka semua dah buat baru. Jalan semua elok mereka buat baru. Ramai ni orang dalam ni. Ramai. Tengok yang bersukan ada, yang bercinta ada, yang nak bawa anak nak basikal. Tu geng-geng urut tapak kaki. Urut tapak kaki. Tu ramai orang. Kira malam ni hampir 1000 orang ada ni.
Kat sini pula ada mereka buat tempat senaman-senaman. Mereka dah buat baru dah. Cantik. Nampak tempat orang lepak. Orang istirahat. Patung Doraemon pun ada tu. Dia punya ramai orang. Makin lewat makin ramai orang. Ya lah, ni macam ni lah. Kita lari daripada kekalutan hidup yang kita cipta. Dan kita cari sikit ketenangan. Macam ni bukannya bajet tinggi pun ni. Kita buat family, istirahat, anak-anak dapat main, dapat berpeluh. Dia tu yang ramai orang tu. Awak lauk, awak nasi, semua main makan tang ni. Satu je. Walau macam mana pun majunya tempat kita, mundurnya tempat kita, satu je. Kita kena jaga sampah. Sampah kita jangan buang. Kalau kita buat sampah, kita ambil lah balik. Kita ambil bola kita, balik kita buang kat rumah. Macam ni tempat sampah ni dah penuh. Kutip. Sampah sendiri kutip. Jangan duk tok lah atas-atas tu. Benda dah penuh. Bawa balik rumah buang. Tong sampah depan rumah tu. Penuh sungguh orang malam ni. Ya, kita boleh tengok budak-budak punya taman permainan. Okey, setakat ni saja. Kereta saya pun dah parking ujung tu. Taman ni dia tak besar, Taman Jubilee ni. Tapi cukup lah untuk buat anak-anak kita gembira. Dan kalau singgah mai Sungai Petani, boleh singgah Taman Jubilee Perak Sungai Petani. Okey. Bye.